Guys, aku baru je beli Oppai aftertaste ni semalam. Baru sampai dan review aku memang sedap gila-gila guys. Selepas aku pakai semalam hari Jumaat, aku pakai daripada pagi pukul 8 pagi sampai 8 malam sampai ke rumah. Memang masih lagi bau dia punya aftertaste ni. Lekat dekat baju memang lama. So kau tengok kotak dia memang premium. So ni dalam dia guys. So ni dia punya barang dia. Barang ni yang mahal ni. Penuh lagi guys, penuh lagi. So memang bau dia memang jenis bau lembut dan juga bau goman. Bau yang kau rasa nak kunyah, bau kau rasa nak makan, bau manis. So memang sesuai lah. Kalau kau jenis yang banyak kerja indoor ataupun banyak jumpa klien yang nakkan bauan yang jenis lembut, bauan yang jenis manis, korang boleh dapatkan Oppai aftertaste. Memang sedap, aku bagi 8.5/10. Memang yang aku paling best ni adalah bau dia tahan lama guys. Dan bau dia tahan lama, dalam masa yang sama dia bau yang sedap. So korang boleh dapatkan Oppai aftertaste dekat beg kuning guys. Memang approve.